malam. Apa khabar korang? Welcome back to channel Apa Huna Buat. Yang dah subscribe, thank you very much. Yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan jangan lupa tekan butang loceng juga. Dan jangan lupa follow Nadia TikTok. Let's go. Tengok Apa Huna Buat. Oh, memang ngam je lah letak beg tu nanti. Okay lah. Boleh lah, usan terus. Usan terus. 85 kan? Ingatkan dia nak pasang-pasang skru ke apa? Dia sebab dia orang buat untuk kita mudah pasang. Contoh kadang ada orang malam pada orang biasa. Dia tak nak ada belakang. Yang dah sedia ada tu memang ngam je lah. Apa? Yang sedia ada tu memang ngam je lah. Contoh kalau aku nak buka, bawah ni ada kunci ni kan. Okay. Dia Oh, keluar. angkat lah. Dia terkeluar, dia auto keluar. Dan masukkan dia balik, tekan di pedatan ni. Macam masuk buat dua slot ni. Okay, tolak sana. Masukkan, pastikan dia tegak, baru tekan. Ada bunyi lah. Double klik. Bila tekan tu memang dah terkunci lah. Nak buka je bawa pusing. Okey lah. Okay. QR ni Ya. Lapan lima. Okay. Okay. Mana? Saya dapat. Okay. Jangan. Ini di sini aku boleh ambil gambar simpan lah. Sebenarnya benda macam ni biasa dia wear and tear. Okay. Tapi kalau ada problem dalam masa sebulan nak pakai ni, ada problem dia dah kembali. Okay. Yang sebulan Terima kasih, Dek. Gambar Grab apa? Grab, Panda. Yang si Grab dia ngam-ngam lah. Kita try dekat Grab dia Pakai tali dia je tu dah cukup dah. pakai tali dia. Dia macam ni. Buat tukar-tukar beg. Terungam je, tak payah Tapi tali. kalau ni dia tambah tali ni. Dia pun pakai yang lipat tu lah. Dia pakai lipat. Okay. Terima kasih, Dek. Okay, dah siap pasang rek. Ambil beg kat rumah. Okay. Tengok ngam tak ngam. Beg Grab tak atas pelik ni. Pakai tali je. Pakai tali standard je. Macam sebelum ni. Dia sebenarnya tak berapa nak ngam ni. Tak tahu kenapa.
Mungkin sebab beg dah kembang. Dia tak nak masuk ni. Dia tak nak masuk. Dia tak nak masuk Dia nak kena tolak daripada sini kot. Tak tahu orang cakap ngam-ngam soi sangat ni. Buat apa dia ngam-ngam soi sangat ni. Aduh, tak langgar pula helmet. Okay. Lepas tu nak kena adjust tali yang sebelum ni. Nak bagi dia sampai ke orang sebelah sini. Tak sampai ni. Dulu nak pendek, sekarang nak panjang. Lupa dah macam nak panjangkan dia. Sebenarnya dah lah ni. Ke boleh tarik lagi. Terlupa ni main tali ni. Pendek panjang lupa dah. Pendek panjang. Dia ada laluan dia. Boleh sampai sana. Tapi tak cukup lagi ni. Nak panjang lagi ni. Tu nak panjang lagi ni. Dia memang ada laluan bawah ni. Boleh sampai tak? Sikit lagi. Sikit lagi. Ngam. Siap bunyi. Dengar bunyi. Klik. Satu lagi. Baru satu tu. Yang ini je macam nak bagi lalu ni. Dia nak lalu mana ni? Lalu tepi ni. Macam ni dia nak lalu. Dia tarik lagi ni. Belum nampak lagi ni. Ni lalu macam mana? Tu yang tak faham tu. Sini, lalu ke sini. Macam tak logik. Sini lalu ke sini kot. Sini lalu ke sini. Sikit lagi. Pun tak cukup lagi. Nak lagi. Padahal macam dah habis dah ni. Macam dah habis tarik dah ni. Tarik siapa lagi tak tahu dah. Jenuh juga Bukan kacang-kacang goreng juga First time nak pasang. Ni baru beg gerak ni. Beg pandai tak tahu cerita lagi. Okay lah, memang tak goyang tak apalah. Okay. Masalah barunya, kalau double stand, nak ambil barang susah. Tinggi mat. Saya je lah bawa. Macam mana? Let's go bro. Cari order pertama. Pukul 12.30 hari. Okay, jom. Hari Isnin, kalau sayang kaki, sayang lutut,
Saya ambil order dalam dalam food court Larkin Central ni. Lift tak ada, escalator tak ada. Oh, mengah. Ni ambil pun sebab hari ni kena train diri kan. Dah tukar motor kena rajin lah. Jalan dululah sampai pukul berapa larat. Hari ni banyak sangat urusan lain. Cedok ni baru je start. Aduh, hari ni tak tahan betul semua tangga ni. Lift tak ada. Tu, lift tak ada. Mengah siut. Hari ni kira cedok santai lah. Nak biasakan diri dengan motor. Lepas tu dah seminggu tak cedok, kenalah cedok semula. Tapi tengok cuaca macam mendung tu. Dia lalu tak? Boleh. Pontang kasih je. Tutup bang, tutup. Hari ni Senin. Penat tu naik tangga. Nak pergi ambil cagi pula. Tak, mendung. Nanti dah hujan dah kat mana-mana. Okay, terus pergi ke Miss Claire ni lah. Kat Damansara Alik. Serius beg tinggi nak mawat. Tinggi siut tinggi daripada rider ni macam mana? Alik kat belakang. Okay, on the way pergi ke Damansara Alik tu hujan, so tak dapat nak rekod sampai habis pergi cedok ni. Jadi jomlah kita pergi tengok pula macam mana kalau letak beg Food Panda pula dekat atas beg plate GB ni.
Let's go. Okay, geng. Hari tu pasang beg Grab. Okay lah, ngam-ngam soy. Ni beg panda pula. Tengok ngam-ngam soy ke ngam-ngam moy. Tahulah dia ngam macam mana. Okay. Biasalah tali ni memang kena adjust lah. Ni masih dekat bawah seat beg ni. Okay, kita tengok dulu perletakan dia tu. Oh, beg panda ada benda alam ni. Okay, cabut dulu. So dia ada kelebihan lah, boleh ikat macam ni. Yes! Boleh ikat macam ni. Betul tak? Lain sikit lah dengan beg Grab kan. Boleh ikat macam kat sini. Okay, nampak gaya ni masuk ngam. Ni tengah menunggu kehadiran dari sebelah sana punya tali. Okay, nak ni adjust dengan letih sikit. Space pula kurang pula hari ni space. Nak memanjangkan ni. Okay, selalu saya buat nak pendek. Sekarang saya buat nak panjang pula. Mesti kena panjang lagi ni, tak cukup lagi ni. Lupa dah macam mana nak buat panjang. Rasa dah habis panjang ni, tapi tak mungkin lah. Mana sampai, tak sampai gitu. Boleh gitu. Panjang lagi. Kan tak boleh. Semua lupa dah cara buat panjang tu. Sikit lagi. Maknanya walaupun main tarik-tarik je, menjadi jugalah. Macam sampai je. Sing balik belah sana. Okay. Ngam soy. Sebenarnya kena sikit lagi, tapi macam dah okey lah, biar ketat kan. Baik ketat dari longgar. Oi, melawan pula dia. Tak nak kawan. Dia kawan lah sayang. Oi. Awak tak nak kawan dengan dia. Tu bunyi kawan. Kawan mesti bunyi ngam. Okay, satu lagi nak dipanjangkan. Satu lagi nak dipanjangkan. Sama lah juga buatnya macam tadi. Tarik dia ke sini. Tarik yang dalam ni. Tarik sini, tarik lagi yang dalam ni. Okey. Sampai tak? Okey, belum sampai lagi. Masih sampai kalah salam lagi. Belum sampai lagi. Main bedal dia ni, asalkan nampak macam menjadi je ni. Okay, maksud dia memang ada tau. Dia memang ada ruang macam ni. Nak sampai tak sampai. Dia perlu lagi panjang ni, sikit lagi. Tak cukup lagi tu. Dia nak panjang lagi tu. So, lagi bawah. Sampai salam. Sampai. Okay, sampai dah ni asalnya. Tinggal tarik je. Tarik dari sebelah sana, jumpakan sebelah sini. Klap. Tu pun longgar. Kalau nak ketat balik, tarik balik. Dia ketat. Tarik lagi. Beg ni memang kena main adjust dia ni. Tarik balik. Lebih ketat. Yang ni dia tak berapa nak masuk sangat bawah. Bawah apa tu? Dia punya acuan tu. Acuan CGV ni. Khas untuk tali. Dia tegang. So maknanya beg panda, beg Grab tak ada masalah lah. Semua ngamah dengan plate daripada GB ni. Okey. Ngam.
Beg pun masuk. Ketat. Tak bergerak. Okey. Itu saja beg panda. Pun senang pakai plate juga. Okey. Okey kan, terima kasih dah tonton video ni dari mula sampai habis. InsyaAllah jumpa lagi next video insyaAllah. Assalamualaikum dan bye-bye.